Saya ceramah di sekitar Lembah Kelang ni jugalah, di belah-belah Shah Alam sana lah. Saya lepas maghrib, sebelum nak start ceramah tu dah habis main maghrib tu, sembahyang sunat, ada seorang lelaki duduk sebelah saya. Ni biasa kalau duduk sebelah ni nak ambil gambar. Saya agak macam tu lah, rupanya tak. Dia tanya saya, Ustaz lepas ceramah nanti nak jumpa Ustaz boleh tak? Tak boleh. Saya kata, tak boleh pula, sekali aku lah aku nak balik. Saya kata macam tu. Lepas tu sebab saya nak kerja dengan tempat lain, lepas tu dah menangis, marah kawan. Sudah menangis pula lelaki ni, kenapa? Saya pun bagi nombor telefon. Dia kata dia ada benda dia nak cerita dengan saya bagi nombor telefon PA saya, nanti awak call saya. Baik-baik. Mengadu. Dia kata masalah isteri dia masuk apps berkenal-kenalan ni. Benda dah Vigo, Tigo, Igo, benda dah namanya. Jadi dia dah kenal dengan dua lelaki dan dia telah terlanjur beberapa kali dengan dua lelaki. Meraung lah. Dia kata trauma lah. Dan benda ni bukan kata nak salahkan perempuan tu lelaki. Dua-dua ada isu dia cerita dengan. Tapi mana nak beritahu hari ni, dahsyat. Hujung-hujung tahun ni banyak company dia nak buat closing. So banyak-banyak dah kena banyak benda dah sampai stay back dekat pejabat sampai pukul 2-3 pagi. Masa tu lah datang penyakit. Syaitan pun datang bisik, pergi kejap dia minum dulu. Penat kerja tu. Relax tu, alang-alang dah pergi tu minum rehat tu, nak mandi ke apa. Jom kita ambil bilik. Habis. Banyak isu juga. Okay.